Sebelum tengok video ni, ayo kita subscribe, like, komen dan share. Telah hilang di mataku bila kau pergi tinggalkanku. Sekuntum bunga cinta di taman hati ini. Bawah saya matahari. Saya ajak Melissa, Mizi, Cik Safiri, Oji Gaul dan White, Siti White. Kau perasan tak? Kau perasan tak ni? Tengok. Ada apa? Kita ada apa? Perasan tak? Tengok depan ni. Cuba pusing kamera ke sana, tengok apa suasana yang ada. Sana ke sana. Tu dia, kau tengok bawah. Menarik kan? Suasana village lagi. Tengok, kanak-kanak bermandi-manda. Kan? Itulah kita nak perkenalkan tempat ni. Inilah dia yang dikatakan Anugerah Camp at Templar. Kat mana lokasi dia? Kita tanya Cik Safiri, kat mana lokasi dia Safiri? Ya, Assalamualaikum, Bajak, terima kasih. Saya Safiri, CEO Anugerah Camp at Templar. Lokasi kami di Templar Park. Kalau dari Selayang, kita akan lalu Selayang dan akan ambil U-turn di Taman Setia Eco Templar. Belum sampai Rawang ya? Sebelum sampai Rawang. Ada satu flyover Setia Eco Templar. Ambil U-turn situ dan berpatah balik ke arah KL dan kita akan nampak satu pintu gerbang Taman Rimba Templar. Ya, lokasi kami di dalam situ. Kalau dari Rawang kita akan jumpa Taman Rimba Kancing, lepas tu Setia Eco Templar dan akan jumpa lokasi kami Taman Rimba Templar. Itu saja lokasi. Kalau daripada KL berapa jam Zafi? Oh, dari KL. Kalau biasa, kalau tak jam ni dalam 15 minit kita akan dah sampai lokasi sini. Kau nak cakap dari KL baru berapa jam? 15 minit saja. 15 minit saja. Tapi suasana memang kampung lah. Macam village lah. Dia, Alhamdulillah, lokasi dia semua di sepanjang sungai ni. Sungai, apa nama dia panggil, Sungai Templar. Oh, ni Sungai Templar. Sungai lain dia Templar. jenis tu. Alhamdulillah sungai kami ini tak terdedah kepada masalah kepala air dan air besar. Sebab sungai kami direct dari sumber mata air lebih kurang 2 km dari lokasi sekarang ni. Sesuai untuk kanak-kanak mandi apa parah dada itik je. Okey. Dia sungai ni insya-Allah selamat untuk kanak-kanak. Inilah very lokasi. Friendly ya. Kat je. Tak sampai pun sejam. Setengah jam pun tak sampai. Tak sampai insya-Allah. Tapi dia punya open dia bila? Weekend lah. Weekend happening lah. Ramai tetamu datang weekend lah dan public holiday. Dan hari-hari biasa pun kita ada buka juga insya-Allah. Okey, di sinilah lokasinya kita nak buat. Buat apa Poji? Di sinilah lokasinya kita akan menggempakan jiwang karat saja. Apa yang nak gempakan Poji? Kan? Apa yang nak gempakan ni? Kita nak buat press conference di sini. Lancaran album 27 Disember. Lancaran lagu Gaut ke Jiwang Karat? Gaut nanti dulu. Jiwang Karat lah kan. Jiwang Karat. Promosikan Jiwang Karat. Berapa artis? 25 artis. Semua datang lagi? Semua datang termasuk Kaza. Oh, Kaza ada lagu baru dia kan, semua ramai. Ya, Kaza dia kawan. Nak dengar Kaza menyanyi hari tu, datang. Free saja. Start pukul apa? Start pukul 2. Bermana hari Ahad depan lah? Sabtu mah. Oh, Sabtu. Sorry. Hari Sabtu saja dia buat gimmick tu. Bukan Ahad, Sabtu. Jadinya boleh datang. Sabtu tengah hari dah datang. Kau bisa santai sini. Kita ada sikan putra untuk makan-makan ringan. Kan, datang sini kita akan buat satu persembahan Dia datang bawa baju mandi sekali boleh. Mandi pun boleh, bawa anak-anak semua. Kita beriadah sambil menikmati lagu-lagu Jiwang Karat. Kita ada merchandise. Ada pendrive, ada t-shirt, ada cap, ada t-shirt ni. Ni kan nak pakai ni. Macam ni lah. Suasana meriah, ceria, hati merah. Tempat di sini pun redup, tak panas, bawah pokok.
Ada kedai kopi. Kedai kopi ada. Rimbar, malam-malam pun boleh lepas sini. Jumaat Sabtu buka kan? Jumaat Sabtu Ahad. Malam sampai pukul 12 malam. Boleh lepak dalam hutan ni sedap. Perasmian kat sini, pelancaran kat sini. Adalah jemputan VIP yang dijemput untuk merasmikan dan melancarkan album Jiwangkara. 25 artis Tapi rasanya tak 25 artis. Masukkan percuma. 25 artis sekali menyanyi semua ke? Nyanyi separuh-separuh lah. Separuh. Sebab kalau nyanyi selagu rasa sampai 12 malam tak habis dah. Betul. Pasal apa satu lagu pun tapi kena bawa ni lah. Bawa apa? Tisu ke apa kan nak air mata kan. Pasal lagu sedih-sedih. Lagu baru bukan lagu baru. Lagu sedih, lagu jiwang-jiwang. Lagu jiwang vibe 90s vibe. Kemana boleh datang bawa pasangan. Yang tak ada pasangan, yang dah ditinggalkan pasangan pun boleh juga datang. Mana tahu jumpa pasangan kat sini. Ada. Merchandise kalau beli kat sini dia tak ada harga pos lah. Kalau beli melalui online dia ada harga pos dan lah. kita bersama juga dengan orang yang bawa saya ke sini ni. Ni antara orang kuat kita yang bawa saya ke sini. Sepatah dua kata Patah dua kata. Jemput datang daripada 27 Disember hari pelancaran album kompilasi Jiwangkara dan pastikan anda semua dengar lagu saya Terang Dalam Sepi. Sikit. Tanpa ku sedari tak berarti air mata Video klip. Malam ni Mizi punya video klip dilancarkan. Terang Dalam Sepi. Sungguh bertenaga. Malam ni jangan lupa Terang Dalam 9 Sepi malam tau. di channel FGM Music. Dan jangan lupa digital semua dah. Digital platform ada. Kalau digital platform cari Terang Dalam Sepi lah. Mizi. Lepas tu di FGM Music pun akan release official music video. Follow FGM Music. Jangan lupa datang 27 Disember. Saya ingatkan sekali lagi. 27 Disember. Kira dah dekat-dekat dengan New Year lah tu kita sambut Sabtu depan ni lah. Lagi 3 hari tu dah New Year dah. Tahun baru dah. So kita sambut sekali lah malam hari tu. Dan malam tu ada program juga. Oh ya? Ada. Program apa je? Dia punya program ni kira kategori ada 2 program. Siang tu pelancaran album. Dan pada malam tu ada satu program ni puisi dan kopi. Dan kita pun jemput semua. Boleh. Yang datang jam 2 petang kita terus sampai malam kat sini. Puisi dan kopi. Ada artis. Femi Don dan Bro Fauzi sedang malam tu akan gitar akustik mengiringi puisi. Allah. Dengan sentuhan gitar klasik Fauzi Sunam. Turun malam tu. Dia bukan lagu gaut je dia main. Dia klasik, lagu tempe, jalan terus apa semua ada. Semua muzik saya muzik jalan. Kali yang akan datang ni bersama Tempe Band. Nama band tu Tempe. Majulah muzik untuk negara. Bukan majulah muzik untuk gaduh-gaduh kita majulah muzik untuk negara. Kita sediakan banyak parking, banyak ruang parking kita akan sediakan. Kita akan sediakan juga anggota rela untuk susun atur parking. Bawa anak-anak, kita ada sungai. Boleh beredah sambil kita melayani jiwang every weekend ni akan datang memang. Ya, insyaAllah. Lepas ni pun boleh datang untuk mandi sini, barbecue sini, piknik dengan family di sini. So datang pada 27 Februari untuk kenal tempat ni dulu dan repeat kemudian. Okey, terima kasih. Okey. Cik White, atur cara dia macam mana? Assalamualaikum. Nanti kawan-kawan media saya terutamanya mesti hadir pukul 2 petang 27 hari bulan Sabtu di Anugerah Camp Templar ni. Pukul 2 kita dah start. 2.30 pendaftaran semua dan pukul 3 kita pelancaran dan perasmian. Kita ada macam-macam, makan macam-macam, ada merchandise. Please datang, support. Majulah. Maju mandi jangan lupa. Majulah muzik seni untuk negara. Jangan gaduh-gaduh. Sekali lagi jangan lupa pada 27 Disember datang. Datang jangan tak datang, datang jangan tak datang, datang jangan tak datang.